Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Namun, tidak semua perpisahan mampu kita relakan. Hari ini, kita menutup satu perjalanan panjang yang syarat dengan jasa, pengorbanan dan keikhlasan. Dilahirkan pada 26 Mac 1968 di Kampung Anak Ru, Melawi, Bacok, Kelantan dan merupakan anak sulung daripada 8 beradik. Cikgu Nur Hayati binti Mahasan, sebuah nama yang terpahat kemas dalam hati setiap anak didiknya. Perjalanan pendidikan beliau bermula pada tahun 1975 di Sekolah Kebangsaan Badak, Bacok, Kelantan sehingga tahun 1979. Beliau kemudian menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Rendah Badak dari tahun 1980 hingga 1983 dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Seterusnya, beliau meneruskan pengajian di Sekolah Menengah Bacok dari tahun 1984 hingga 1987 dari tingkatan 4 hingga tingkatan 6. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia dari tahun 1990 hingga 1994 dalam bidang ekonomi dan berjaya memperoleh ijazah sarjana muda ekonomi dengan kepujian. Minat dalam bidang pendidikan membawa beliau ke Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah dari Jun 1995 hingga Mei 1996 melalui program KPLI dalam pengajian ekonomi asas dan prinsip perakaunan. Dari sinilah bermulanya perjalanan beliau sebagai seorang pendidik. Kerjaya Cikgu Nur Hayati sebagai pendidik bermula pada Mei 1994 hingga Mei 1995 sebagai guru sandaran di SMK Datuk Haji Abdul Samad, Port Dickson, Negeri Sembilan. Pada 1 Julai 1996, beliau melapor diri di Sekolah Menengah Seri Gunung, Bacok, Kelantan. Demi kasih dan tanggungjawab, beliau berpindah ke Sabah. Dari Mei 1997 hingga 4 Ogos 2001, beliau berkhidmat di SMK Agasih, Lahad Datu, Sabah. Kemudian, pada tanggal 5 Ogos 2001, beliau kembali ke bumi Kelantan dan terus setia berkhidmat di SMK Kota sehingga 25 Mac 2026 selama 24 tahun, 7 bulan, 20 hari. Satu tempoh yang bukan singkat tetapi penuh dengan makna dan pengorbanan. Sepanjang perkhidmatan di SMK Kota, pelbagai amanah dikalas. Beliau dilantik sebagai penolong setiausaha kurikulum dari tahun 2001 hingga 2003, penyelaras SPBT dari tahun 2004 hingga 2005, Setiausaha Peperiksaan SPM dari tahun 2006 hingga 2025 selama 19 tahun penuh dedikasi. Sepanjang perjalanan penuh dedikasi ini, beliau telah dianugerahkan anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2001, 2009 dan 2020. Bagi beliau, kejayaan sebenar bukan terletak pada sijil atau trofi, tetapi pada setiap senyuman, setiap kejayaan dan setiap masa depan cerah anak-anak didiknya. Di sebalik kejayaan ini, terdapat insan yang sentiasa menjadi tulang belakang. Suami tercinta, Encik Nuraimi bin Zakaria, dan seorang cahaya mata, Nur Amalin Aisyah, yang menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. 25 Mac 2026 bukan sekadar tarikh persaraan, namun hari di mana sebuah perjalanan penuh makna melabuhkan tirainya. Segala jasa, segala pengorbanan tidak mampu dibalas dengan kata-kata. Hanya doa yang mampu kami kirimkan agar setiap langkah selepas ini dipenuhi kebahagiaan. Terima kasih Cikgu atas segala ilmu, kasih sayang dan pengorbanan. Selamat bersara, Cikgu Nur Hayati binti Mahasan. Namamu
akan sentiasa hidup dalam hati kami selamanya.